Jadi selain siri Poco F8, Poco juga dah lancarkan dua tablet terbaru iaitu Poco Pad S1 dan juga Poco Pad M1. Jadi apa yang menarik dekat dua tablet ni? Jom kita tengok. Dari segi specs, Poco Pad M1 berkongsi rekaan dan banyak spesifikasi sama macam Redmi Pad 2 Pro yang baru dilancar September tahun ni. Skrinnya bersaiz 12.1 inci jenis IPS LCD 2.5K 120Hz serta lengkap dengan sistem quad speaker dan jack audio 3.5mm untuk sambungan audio boya. Chip yang digunakan adalah Snapdragon 7S Gen 4 dan ia sokong kad microSD sehingga 2TB. Kapasiti bateri dia 12,000 mAh dan ia sokong pengecasan 33W dan ada kamera belakang 8MP dan juga kamera depan 8MP. Untuk Pad S1 pula, nampaknya ia adalah model yang berasaskan dari tablet Xiaomi Pad 7 tahun lepas. Ia dilengkapi skrin 11.2 inci 3.2K dan kadar segar semula lagi pantas 144Hz. Ia juga gunakan sistem quad speaker tapi tak ada jack audio. Pada tablet ini juga lagi nipis 6.18mm dan berat 500g dan ia diperbuat daripada aluminium alloy. Dekat dalam anda akan jumpa chip Snapdragon 7 Plus Gen 3, bateri 8850mAh dan ia sokong pengecasan 45W. Bahagian kamera pula tampil dengan kamera utama 13MP dan kamera depan 8MP. Untuk produktiviti, kedua-dua tablet ini juga boleh digunakan dengan keyboard dan juga stylus. Jadi Poco Pad S1 dilancar berharga RM1,499, manakala Poco Pad M1 pula berharga RM1,199. Tapi kedua-duanya boleh dapat lagi murah, RM200 untuk pembelian sehingga 18 Disember ni. Jadi itu dia guys, tablet terbaru Poco Pad X1 dan juga Pad M1. Jadi korang minat ke tak? Cuba komen bawah.